Hello Malaysia, halo. Macam ni lah bangsa Endon jika anda pergi melawat Indonesia, negara haram seperti Israel. Selain itu, budaya kelim-mengkelim ini adalah budaya Endon. Aceh mendapat satu nasib malang. Mereka telah diklaim sebagai bangsa Indonesia. Sebenarnya orang Aceh daripada tahun dulu memang tak nak mengakui bahawa Indonesia ini ibu negara mereka. Ini adalah askar Endon. Kenapa banyak rakyat Endon diam? Kerana Endon melancarkan sasaran seperti menangkap dan menghilangkan. Pada masa sekarang, sejarah ini telah berubah. Dengan berlakunya banjir, banyak orang tempatan di Sumatera sedar bahawa Endon telah menghancurkan mereka. Kampung saya hilang. Kami tak makan. 2 minggu tak makan. Begitulah kata orang kampung. Selain itu, askar Endon walaupun mereka datang, mereka tak dapat kerja lah sebab makanan tak cukup. Kalau anda nak tahu sejarah Endon, Sukarno ke, Barkono ke, Bambang ke, Kokoro ke, semuanya giveaway daripada Jepun. Sebelum giveaway daripada Jepun, mereka giveaway daripada Belanda. Keturunan Endon ni memang tak guna lah. Saya dengan ini mengakui bahawa Nippon itu kami punya raja. Tahun 1940, 1938, anak-anak Aram Endon ini membiak dan melahirkan negara Indonesia. Sukarno dikenali sebagai kaki perempuan dan mandur semasa zaman Jepun. Joshua telah menjadi wakil orang Endon. Dengan kepandaiannya bercakap dengan laju dan juga yakin, beliau menjadi ketua. Ayo, mari kita kerja. Kerja nanti Jepun bagi kita duit. Boleh minum, boleh enjoy. Sukarno amat disukai oleh orang Endon, khususnya orang Jakarta, kerana Sukarno berasal daripada daerah Jawa Tengah. Saya ini adalah ketua kamu. Ayo ikut Nippon. Pada tahun 1940-an, penjajahan Jepun, Sukarno telah mengakui bahawa Jepun adalah bapa kemerdekaan Endon. Sebab itulah perbezaan kita Melaya dengan Jepun tak sama. Pada zaman ni, Melaya anti Jepun. Kita tidak berjuang bersama Jepun, sedangkan Endon berjuang bersama Jepun. Semasa Jepun datang, orang Endon dan tim Sukarno telah menghapuskan 20,000 hingga 30,000 orang Belanda yang menginap dan tinggal selama beratus tahun di Jakarta. Sebab itulah semasa perang Jepun telah pupus rumah-rumah yang telah dibakar oleh bangsa Endon. Ini adalah kandang pada zaman ni anak-anak Aram ni dipanggil oleh Jepun. Jepun memanggil mereka anak Aram. Ayuh anak Aramku, mari. Itu sebablah babu Asia ni pada masa tu dipanggil Japan Nippon Endon Dash. Pada masa ni Endon pun pada masa sekarang Endon Dash ataupun Jawa Dash. Pada masa dulu, orang Jepun yang perempuannya dihantar kepada kampung-kampung untuk mendapatkan perempuan Endon. Ada jugalah daripada ladang-ladang dihantar ke Jepun untuk dijadikan pelacuran. Saya mau anda ikut cakap saya. Kita Endon mau merdeka. Jepun ialah pembantu kita. Pada masa ni Sukarno telah menipulah. Dia kata Jepun penyelamat. Semasa pendudukan Jepun di Endon, Jepun telah menang. Pada masa sekarang, pulau-pulau di Endon telah digadai. Ramai yang tak tahu bahawa di Endon banyak yang telah digadai. Polis Indonesia sebenarnya tak ada kuasa. Kebanyakan yang pegang politik adalah keturunan Sukarno. Ini adalah gambang-gambang keturunan Sukarno yang masih hidup pada masa sekarang. Jika anda lihat, bangsa Endon terlampau banyak sangat membuat perzinaan dan makan duit haram, sehingga kan kerbau pun menjadi tempat mereka gantikan bosnya. Ini adalah wajah kacuk Endon. Pernah dikatakan bahawa Endon ini terlampau banyak sangat makan duit haram. Mereka ini adalah kacukan dengan beruk. Okey guys, India sebenarnya sangat marah dengan orang Endon. Anda boleh lihatlah budaya India dan Endon. Ini adalah budaya India kebanggaan kami. Budaya ini adalah budaya India original 2000 tahun. Budaya India
telah dicuri oleh orang Endon seperti kuda kepang. Ini adalah tarian India. Jika anda perhatikan, orang India mempunyai disiplin. Mereka berjoget dan tidak mengkacau. Jika kita lihat di Endon, budaya India ini seakan-akan dibuat-buat. Kebanyakan orang Endon yang menari ini secara kebetulan. Mungkin moyang mereka adalah daripada India. Cium tanganku, cium tanganku, cium punggungku. Ingat, jilat punggungku. Budaya India ini telah dijadikan budaya di Endon. Selain bergaduh, orang Endon juga membuat kacau lah. Sehingga kan India membangkit Endon orang tak guna ataupun murtad. Selain Sukarno, bangsa Endon di seluruh dunia adalah satu bangsa yang mempunyai dua penjajah, iaitu daripada Jerman dan juga Jepun. Di Jepun, mereka memanggil Endon sebagai babu. Banzai, banzai, kami babu, babu. Babu, cium punggungku. Bangsa Indonesia ni memang tak tahu malu lah. Lepas tu mereka cium lah punggung-punggung orang Jepun. Saya mau cium punggung. Ini anak orang Endon lah, suka mencuri, menipu. Muka Endon selepas mencium punggung Jepun, mereka menjadi seperti alien. Itu sebab muka orang Endon dengan orang Asia lain, mereka mempunyai muka seperti punggung. Selain itu, lelaki terkacak di Indonesia ialah daripada Jakarta. Beza muka Jakarta dengan Burma tak sama. Jakarta mempunyai kulit utara Asia ataupun selatan Asia seperti Bangladesh dan juga negeri Setan Dash. Okey guys, jika anda pergi ke Endon, anda jangan terkejut berjumpa dengan Bangla lah. Bangla dan Endon paling banyak membuat promenan di dalam kampung. Jawa tak salah, yang salah Endon Dash. Sukarno dan Endon Dash membawa Endon dibenci oleh orang Malaysia dan juga orang Sumatera, Kalimantan. Pada masa perang akan datang, Endon akan dimusnahkan Malaysia. Hidup Malaysia.